cantiklah Sofia hari ni. Mana ada? Kalau kita Apakah persiapan-persiapan yang awak lakukan menjelang hari raya akan datang? Boleh? boleh. Okey, hari Kasut baru, cikgu. Hari raya, cikgu. Hari raya. Kasut baru. Cikgu saya mana? Di mana? Habis saya beli gelang emas. Apa dia? Gelang emas. Gelang emas. Sofia? Sofia tunggu. Kau nak apa? Tak, sekarang ni kau okey ke tak? Cikgu tanya, kau tak jawab. Lepas tu kau tiba-tiba lari. Sofia, kau okey ke tak? Cuba cerita kat aku. Aku tahulah aku bukan kawan yang baik, tapi sekurang-kurangnya aku faham kau perlu kata kau untuk keluar. Sebenarnya aku rasa orang ini tak bermakna. Kenapa kau cakap macam tu? Dah, orang cerita pasal raya baru, musuh baru. Kau lagi jauh, dah kemas baru. Aku ni dah 3 tahun, masih pakai baju yang sama je. Yang aku kata, baju tu muat lagi. Sebab tu aku rasa raya ni macam tak ada makna. Maaflah, aku tak tahu pula keadaan kau macam ni. Ish, dah lah, tak payah sedih-sedih. Jom masuk kelas dah pukul berapa Dan? Saya rasa saya tak jadilah suruh mami saya belikan gelang baru. Kenapa pula? Saya rancang saya nak belikan keperluan raya baru untuk Sofia. Wah, hebatnya awak. Bagusnya dah. Bertuah Sofia dapat kawan macam awak. Tak payahlah banyak tanya. Jom, kita apa cepat. Cepat. Ready kau tak ambil lagi? Tak apa. Tidak dalam keadaan apa. Wah, baju raya baru. Terima kasih, Wana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri buat warga sekolah. Di sekolah kita belajar erti ilmu, namun di Hari Raya kita belajar erti ikhlas dalam memaafkan dan bersatu padu. Apabila kita saling menyokong dan berkongsi kegembiraan, itulah yang menjadikan sambutan raya lebih bermakna bagi kita semua. Kita maafkan segala dosa, kita keluarga SMK Dato' Harun. Raya-raya, kita rayasakan. Ingat lagi Untuk melatih rumah di taman, harumnya mekar di pagi hari. Raya bermakna kerana iman, ukhuwah terjalin setulus. Sekian. Tahun ni bermakna tak? Bermakna